bolehkah Ustaz ajarkan sujud syukur? Sujud syukur ni sujud je lah. Macam biasa. Sekali sujud dan bangun. Nampak? Caranya takbir. Allahu Akbar. Sujud syukur. Niat dalam hati sujud syukur. Lepas tu bangun. Yang afdal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang afdal. Cuma nak faham. Bila masa sunat sujud syukur? Dengar molek. Listen. Iaitu dia ada syarat dia. Yang pertama, mestilah dapat nikmat. Jangan dapat bala. Dapat bala tak sujud syukur. Nak guana mak mu sujud syukur. Rumah terbakar malah. Tak boleh. Tu bengong nama dia. Bang, mesti dapat nikmat. Yang kedua, nikmat itu besar. Nampak? Iaitu benda yang besar-besar. Contoh, dapat berkahwin. Maka dia panggil nikmat tak? Nikmat yang besar. Mana? Dapat kerja. Dapat jawatan. Dapat beli rumah. Dapat beli motor. Kan nikmat besar. Dulu jalan kaki je. Nak? Dia ni dah beli motor. Honda Cup. Tahu tak? Nikmat tak? Dulu Honda Cup. Dia ni Honda Accord. Faham tak? Nikmat juga. Sunat sujud syukur. Faham? Dapat mempertahankan negeri kita. Sujud syukur kok. Tahu tak? InsyaAllah. Tapi kalau nikmat yang kecil, tak sunat sujud syukur. Bida'ah. Contohnya, apa mu sujud syukur? Beli nasi lemak. Lepas tu kan beli timun 2 batang, sujud syukur pula. Lepas tu beli cikelat hek 2, sujud syukur pula. Tidak disuruh. Yang ketiga, nikmat itu mestilah nikmat yang bukan ada sentiasa. Tapi jarang-jarang ada. Faham tak? Kalau ada selalu, sentiasa ada, tak boleh sujud syukur. Contohnya, macam kahwin. Kahwin ni orang kahwin selalu tak? Tak. Nak? Dulu bujang. Betul tak? Kahwin lagi? Tak lagi? Nampak macam anak 7. Orang mana? Tahu dah, hijau ni. Dah bila nak kahwin? Tahun ni? Ada katalog dah? Ada. Baik, nanti kahwin sujud syukur. Nak? Kerana nikmat kahwin bukan hari-hari. Bukan setahun sekali. Kalau orang kahwin ramai pun 4-5 tahun. Seorang. Nak? Dah yang kahwin dah, lepas tu kahwin pula. Nikmat tak? Nikmat tak? Sujud syukur juga. Tahu tak? Orang puang marah selalu ni sebut bab ni. Dia tak boleh sebut bab ni. Kalau dia mengamuk, kita pujuk tak jadi apa juga, sebut bab ni. Baik lalu dia. Faham tak? Kita ajak pergi kuliah, malah ajak jalan pergi balik rumah mak kita, tak mau pergi. Nak? Jenis susah nak kira cara. Ada tak bini jenis tu? Kata malam ni ada kuliah ni di masjid hijau ni. Mandi awal-awal sikit, keluar belum maghrib. Takut tak dang parking. Malah pergi bang, bagi seorang. Mari dah teman saya. Saya ni suami awak. Saya nak ajar awak tak pandai. Mari sini dengar ustaz khabar. Malah awak pergi lah seorang. Anak paksa orang pula. Tak apa kalau awak tak pergi, saya kahwin seorang lagi. Tengok. Terjun dalam payang mandi. Terus masuk bilik air. Mandi. Nak, konyol sabun. Nang suku siap dah. Dengan cadar-cadar. Bang, siap dah. Tu kau puang tak? Dia tak boleh bak tu. Nak, jangan main kalau bak-bak kahwin ramai ni. Ketua polis negara tak berani. Nampak? Sungguh. Menteri besar tak berani. Bukan hak Selangor dah.